Sebab tu tuan-tuan, kalau bolehlah saya nak cadang balik kepada Datuk Seri Presiden, kalau boleh manifesto PRU16, di situ kita kembalikan GST, kembalikan BRIM. Biar nama pun BRIM juga sudah kita bagi. Sebab mereka kata, weh maklum dulu ada BRIM, bolehlah kita bagi sedai. Lah mana ada di BRIM dah. Dah kalah hantar BRIM tu bagus. Daripada pendapatan kutipan cukai 18 bilion, naik sampai hampir 50 bilion. Buatlah balik BRIM tu. GST tu buat balik. Mana Datuk Mak Maslan? Mak GST tuan-tuan, dulu orang kata kat dia macam-macam. Mak GST lah, rupanya Mak GST cakap tu paling betul sekali. Hari ni baru orang tahu. Mudik bukan sebarang mudik. Mudik kerajang bersama rentap. Pendek bukan sebarang pendek. Akalnya panjang, kerjanya mantap. Anu mengatakan apa? Dah bukan kata kat dia, terpuji.